Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita channel Parato Guru. Terima kasih kerana masih menonton video-video di channel Parato Guru. Semoga anda subscribe. Teruskan subscribe. Semoga anda bermanfaat. Okey, kat tangan saya ni ada Android phone brand Honor Parato 5G, model Parato Pro 5G. So model ni dah lama tahun lepas. So saya ada buat video unboxing sebelum ni. So kali ni saya nak tunjuk cara pasang ni. Ini cara pasang protector back cover. Okey. So yang ni saya beli dari Shopee. Dia ada 3 jenis. So yang ni jenis carbon fiber, dan satu lagi jenis Aurora, dan satu lagi clear, jenis plain. So hari ni saya akan tunjuk cara pasang back cover protector ni. So mula-mula kita akan cuci bahagian atas ni lah. Bahagian atas ni pada habuk. So saya akan guna wet tissue. Okey. Saya guna wet tissue untuk cuci bahagian back cover belakang daripada fingerprint. Okey. Ni wet tissue biasa saja. Okey. Okey. So saya akan guna yang kering, wet tissue kering. Tadi yang wet tissue, yang ni wet tissue kering. Dia tak yang masa saya beli ni dia tak sertakan sekali dengan yang selalu yang bagi itulah wet tissue dengan dry tissue. So saya pakai yang biasa saja. Okey. Ni. So inilah screen protector, bukan screen protector tapi back protected cover, back cover. Okey, so ni ada bahagian belakang dia. Okey. Lagi kita guna. Okey. Tengok kedudukan dia. Okey. So kita akan semua okey. Kedudukan dia. Okey. Sebelum kita lekat, kita tengok kedudukan dia okey tak okey. So bahagian sini dia ada sedikit okey. Sebab dia akan terganggu dekat sini saja. So kita tak boleh nak betul-betul yang ni kita kena masuk lubang dia betul-betul. Kita adjust betul-betul kat lubang ni. Okay. Alright. So saya akan ni lah. Saya akan tolak, tak mahu ada gelombang. Okay, saya akan tolak, tak ada gelombang. Okay. Kita akan gosok, tak mahu bagi ada gelombang udara, bubble. Okey, nampak? Okey, carbon fiber dia. Ni carbon fiber dia. Saya suka lebih carbon fiber daripada plain ataupun Aurora sebab dia clear. Bila clear kita boleh nampak bubble dah. So ini carbon fiber ni tak nampak bubble lah. Okey. Nampak? Okey, MTN. So kat sini kita kena pastikan lubang ni lah. Bahagian lubang ni kena masuk betul-betul, setting betul-betul. Okey, setting betul-betul supaya dia masuk elok. Lepas tu yang ni pun dia cover. Okey. So saya buat tekan-tekan lah bagi dia lekat betul. So yang ni saya tak buang lah dia punya stiker ni. Kan? So dia boleh, stiker ni tak payah cabut tak apa. So dia boleh lekat juga. Okey. So kali ni saya tekan-tekan bagi dia kena semua lekat. Okey.
Okey, saya dah set. Tadi kita kena setting dekat apa? Dekat lubang ni, lubang kamera ni. So stiker ni kena pastikan kena kat lubang kamera. Senang dia setting apa? Balance. Okey. Okey, tengok. Okey, nampak? So letak elok. Okey. Kalau kau nak beli nanti saya akan share link. Kalau anda nak beli saya akan share link. Share link ni back cover protector ni. Okey. Murah saja, tak mahal. Saya beli lebih kurang RM2 saja, free shipping. So yang ni pasang mengelakkan dia belakang calar lah. Bila kita pakai casing, kadang-kadang casing tu dia akan masuk habuk ataupun batu-batu. Okey. So macam nilah nampak. Ni back cover yang apa? Screen yang protectednya, back covernya protected jenis carbon. Okey. Okey. Okey, apa-apa pun terima kasih kerana menonton video ni. Nanti saya akan share link dia. Apa pun, Assalamualaikum.